Hai, Assalamualaikum, selamat datang ke The Aizat Channel. Are you ready for the lifetime adventure? Ayai, Captain Very Farm, let's go. Aku dah busuk, let's go. Main, ni aku pun. Nama aku Aizat, Dayan, Alicia, Mami. Hari ni kita panic buying. Kita sekarang dah pukul 5. Kita orang tak beli apa-apa persiapan lagi untuk menyambut bulan puasa ni, untuk berbuka dan sahur. Untuk muka dah sapu. Sahur. Sahur. Bulan puasa kita orang makan sikit je, minum je. Jadi kita orang tengoklah nak beli apa ya ni. Berapa perbelanjaan panic buying kita hari ni. Agak berapa kita punya pembelanjaan hari ni? Ha? 300? 300? Oh, rasa 200 lebih je. So Dayan rasa nak beli apa? Dayan nak beli apa untuk puasa? Nak minum susu Upipin. Susu Upipin? Mami tengok Upipin kan Mami? Lepas tu ada Upipin minum susu. Susu apa? Susu fresh lah. Fresh milk? Mami fresh milk kan? Ada eh? Alicia nak beli apa? Nak beli barang. Yalah, barang apa? Barang cantik. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kita tu nak keluar. Ramainya. Mungkin bazar dah buka kot depan tu. Tak, maksudnya dia punya kemah-kemahan sekarang ni. Dah, ada buka. Hah? Dah. Lepas ni Dayan rakam Mami Daddy beli barang Macam apa juga? Okay, Dah okay. rakam dah. Cameraman kita hari ni. Yeay. Okay, tajuk kita hari ni panic buying. Panic buying. Sebab apa panic buying? Dia tak adalah panic buying sangat. Ada je makanan dekat rumah. Cumanya sekarang ni dah pukul 5. Malam nanti nak terawih. Itu yang nak cepat ni. Sempat ke tak sempat? Harapnya kita balik dalam pukul 7 lah. Sekarang pukul 7. Pukul 7 sempat ke? Dah maghrib pagi. InsyaAllah. Harapnya Dayan dengan Alicia dengar cakap lah. Aisyah yang dengar cakap. Dayan dengar? Ya. Oh, ya ke? Bukan selalu Dayan tak dengar juga eh? Tak. Okay, tak fokus. Dia tak fokus eh, tengok baju raya. Abang, Ha? fokus lah. Baik. Okay, kita dah sampai. Cameraman kita. Cameraman. Okay. Jangan nampak hand, okay? So, kita potong Mami sana. Ramai orang. Abang tunjuk ramai orang. Tengok. Aku mana betul. Ada watermelon. Depan, ya. Watermelon yellow. Tadi aku di depan orang. Mami tak fokus tengok TV. Mami tak fokus tengok TV pula. Cepat-cepat kita kena jalan laju sebelum Mami minta beli TV. Wow, ada kedai baru lah. Manjur. Apa tu? Jajak apa? Rasa ada 2 troli. Sebab ada free gift. Apa ni? Cik bagus sebab ada free gift. Free gift apa? Air. Fokus sayang. Fokus. Ha? Joker tu. Joker.
Tu. Mana? Ha? Kenapa Aisyah? Nak makan tu. Mana? Tu. Ambil. Tanya terus ambil. Terus ada. Abang tak tahu lagi. Ayang punya dah settle lah. Orang dah beli. Ha. Abang, tengok abang. Tengok abang. Tapi ni orang nak makan. Ni apa eh? Dia pack. Kombi pack. Pack satu-satu. Abang nak makan apa? Nak makan. Tengoklah. Sebelah abang ni. Lelok Oreo. Apa ya? Dah habis. Mana? Habis. Ni kambing kan? Beli macam ni je lah. Nak beli kambing ke? Ni beli ayam untuk diorang. Nanti kita senang nak masak. Diorang kan makan tengah hari. Kameraman kita tumbang guys. Ada 2 troli. Agak-agak berapa? Astaghfirullahaladzim. Tak habis lagi guys. Sekarang jam menunjukkan 6.30. Kita dah sejam setengah kat dalam ni. Ya ke? Gerak tadi pukul 5. Agak-agak lah korang. Pukul berapa kita sampai tadi. Sekarang ni kita nak pergi beli air dulu. Lepas tu tadi Nurin pergi beli makanan dorang. Kita nak pergi beli air sekejap. So kita balik. Sebab dah lambat. Kita orang terpaksa split. Nak cut masa. Ais latte satu, bos. Matcha latte satu. Ada. Ni saja. Ada jus lah. Ada? Dan dengan Daddy buy sus, okay? Hey! Hey! Thank you. Buka ni. Tak boleh buka. Alhamdulillah kita dah selesai beli barang. Ya, yang go. Pembelanjaan kita over budget Okay. Dah Pergi dulu ayam. Kita kena gerak dulu. Ada orang tunggu parking. Kita dah sampai ke penghujung perancangan. Hujung perancangan. Dari hujung perancangan kita Mana ni. ada? Hujung rancangan. Penghujung rancangan. Kita dah berada di hujung rancangan. Dah habis beli. Memang konten ni macam ni je. Tak ada apa-apa pun. Kita just nak show off sikit kita punya flex sikit kita orang punya pembelanjaan. Sebab Selamat berpuasa. panik. Dan itulah. Kita orang pun tak tahu kita orang belanja sebesar tu hari ni. Selamat berpuasa. Suka dah. Jangan lupa